bila dah kahwin ni bang, dah ada anak, kita tak cari kereta yang handsome semata-mata, tapi kita cari kereta yang set minyak, selesa, ruang dalaman dia, semua tu semata-mata untuk keluarga kita bang. Ini saya nak suggest dekat abang satu kereta SUV Honda CR-V 1.5 versi TC Premium bang, TCP full spec tahun 2021, di mana kereta ni masih boleh loan selama 9 tahun, masih boleh full loan dengan anggaran bulanan 1,300, original body kit bang. Cantik lagi bang Ini yang facelift 2021 bang. Sport rim original lagi, demai sekali dengan side step bang. Side step di bahagian belakang dia memang cun habis buka macam ni, dia menggunakan power boot bang. Untuk model TCP dia mai sekali dengan power boot. Untuk model TC sahaja dia tak ada power boot Untuk 2.0 1.5 TC tak ada power boot. Tetapi bila abang beli yang TCP ni, model yang premium, yang full spec, dia mai sekali dengan power boot. Ruang bahagian belakang dia agak luas, memang luas Dia bagi sekali dengan cover belakang ni, abang boleh cabut ataupun abang boleh pakai terpulang kepada individu. Dia mai sekali dengan cover boot tray. Mari kita tengok tayar spare dia bersaiz 18 inci sama dengan HR-V baru tu. Tapi yang saya menariknya dekat sini, saya suka dia punya ruang tayar spare ni, dia mai kabus-kabus macam ni Bila dia mai macam ni, orang kata soundproof lah. Dia punya bunyi itu pun daripada jalan raya pun kurang. Just tekan satu button, automatic boot akan tertutup bang Mari kita tengok di bahagian dalaman. Dalaman dia mai sekali dengan fully leather. Even abang ambil yang 1.5 TC pun dia mai sekali dengan leather. Yang ini versi premium dah confirm pun dia bagi leather seat. Material dia pun boleh tahan padu, design kayu-kayu kat bahagian tepi ni. Ni plastik lah. Plastik, tak silap saya dia plastik, tetapi design seakan-akan natural, nampak kayu bang. Memang nice Ruangan selesa, ketinggian 177. Masih ada setengah jengkal. Setengah jengkal. Jikalau 180, kemungkinan masih lagi selesa. Abang nak tidur malas, duduk malas pun masih boleh selesa bang Ada sekali dengan USB port, ada dua. Blower di bahagian belakang, ada speaker. Puas hati lah, duduk bahagian belakang pun dewasa, 3 orang pun selesa. My keyless entry dah confirm dia ada sekali dengan push start button. Push start button. Di bahagian sini pun dah ada design seakan-akan design kayu. Cantik bang Dia punya seat bahagian passenger tepi pun dia bagi seakan-akan semi bucket. Bila duduk tu selesa lah. Bahagian kokpit dia, mari kita tengok ada reverse camera tak. Semestinya ada untuk model TCP. Untuk model TC pun ada, tetapi dah ini variant yang paling penuh bang. Mileage 85. Ni dia punya full service record. Tahun 2021 full service record pun dia tak boleh dah bang nak cover warranty dengan Honda. Tapi jangan risau, kita bagi warranty Tu speaker pun dah tukar kepada JBL. Memang padu lah kereta ni dengan bulanan anggaran dalam 1,300 Button nampak banyak ni bang. Button situ pun ada USB. Belakang ada 2 USB, sini pun ada 2 USB. Hati-hatilah pakai speaker JBL kiri dan kanan bang. Jikalau abang berminat dengan bulanan 1,300, gaji bersih sebaiknya 4,000 ke atas, InsyaAllah kita boleh buat untuk loan penuh bang Boleh kontak dengan kami 0111033239.